Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026. Kita ada dekat kebun sawit. Okey. Hari ini kita kemaskan apa-apa yang patut tunggu-tunggu lama ni kita bakar. Okey. Alhamdulillah tanaman serai kita pun dah mula mengeluarkan pucuk baru. Alhamdulillah ada lebih kurang 40 rumpun. Belah sini 20, belah sini 20, 40 rumpun. Alhamdulillah dah mula mengeluarkan daun. Okey, kita kemaskan, kita bakar, tunggu-tunggu sawit yang lama. Okey, sawit ni dah pun berusia lebih kurang setahun lebih setahun berapa bulan tak ingat. Tempoh dia mula tanam pada bulan puasa baru ni. So dah lebih kurang 2 bulan lebih kita tanam hari tu. Okey. Ini sawit yang kemudian kita tanam. So ni campur yang atas tadi 40, ni 20. So total ada 60 rumpun serai. Okey, dekat bawah sana ada anak air. Okey, nanti kita akan buat takungan air lah untuk kita support sumber air kat sini. Okey, insyaAllah bulan depan kita akan mulakan dengan pembajaan. Okey, sambil berkebun ni kita dapat mengeluarkan peluang exercise. Alhamdulillah. Okey, ini anak sawit dah pun mula mengeluarkan pucuk baru. Okey, hujan ni daun baru dia pun dah mula keluar. Alhamdulillah. Harap-harap projek sawit ni berjaya lah. Ini adalah sekitar pemandangan kebun sawit kita. Okey, api dah pun marak. Okey, ini lagi anak sawit dah mula mengeluarkan pucuk baru. Okey, kita akan buat tanaman integrasi. Kita akan integrasikan dengan serai. Okey, ni lubang ni nanti kita akan kambus lah. Kita akan kambus pelan-pelan. InsyaAllah kita buat step by step. Ni kita dah kambuskan sikit. Okey, kita dah kambuskan. Kita tutup lubang-lubang yang tak diperlukan. Okey. Okey gang, ini update terbaru mengenai kebun sawit. Okey, nanti kita update lagi perkembangan dari masa ke masa. Okey gang, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.